Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang bertajuk ciri-ciri pengucapan awam yang berkesan sebagai seorang guru. Jadi sebelum itu, saya akan menerangkan secara ringkas mengapa kemahiran pengucapan awam ini sangat penting dalam bidang perguruan. Seperti yang kita tahu, tugas seorang guru bukan sekadar menyampaikan isi kandungan atau memastikan murid memahami suatu topik sahaja, tetapi seorang guru juga perlu berkomunikasi dengan baik kerana hampir keseluruhan tugas guru melibatkan aktiviti bercakap dan menyampaikan maklumat kepada orang lain. Contohnya, guru perlu menerangkan pelajaran di dalam kelas, memberi arahan kepada murid, menyampaikan ucapan ketika berhimpunan, berkomunikasi dengan ibu bapa serta bekerjasama dengan warga sekolah. Oleh sebab itu, kemahiran pengucapan awam perlu menjadi salah satu kemahiran yang dikuasai oleh semua guru. Ia penting yang perlu ada pada seorang guru. Pengucapan awam yang baik bukan sahaja menjadikan penyampaian lebih menarik, malah membantu memastikan mesej yang disampaikan dapat difahami dengan jelas oleh pendengar. Untuk memulakan pembentangan ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu maksud pengucapan awam. Pengucapan awam ialah satu proses komunikasi yang melibatkan seorang individu menyampaikan sesuatu idea, maklumat, pendapat atau mesej kepada sekumpulan pendengar secara lisan. Walaupun pengucapan awam kelihatan seperti hanya aktiviti bercakap di hadapan orang ramai, tapi sebenarnya ia melibatkan banyak aspek lain seperti cara seseorang menyusun isi, pemilihan bahasa, penggunaan suara, bahasa badan dan keupayaan menarik perhatian khalayak ramai. Dalam konteks guru, pengucapan awam berlaku hampir setiap hari. Sebagai contoh, apabila guru menerangkan satu topik di dalam kelas, guru sebenarnya sedang melakukan pengucapan awam. Betul. Kerana guru menyampaikan maklumat kepada sekumpulan pendengar, iaitu murid-murid yang kita ajar. Namun begitu, pengucapan awam seorang guru berbeza dengan percakapan biasa kerana guru perlu memastikan penyampaian tersebut mempunyai tujuan yang jelas, iaitu membantu murid memahami, menghayati dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dengan jelas. Oleh sebab itulah, seorang guru bukan sahaja perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, yang luas, tetapi juga perlu mempunyai kemahiran menyampaikan ilmu tersebut dengan cara yang berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan pengucapan awam kepada seorang guru. Kepentingan yang pertama ialah pengucapan awam membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dalam pembelajaran. Apabila seorang guru dapat menyampaikan sesuatu perkara dengan jelas dan menarik, murid akan lebih mudah memahami isi pelajaran yang diajar oleh guru lah. Penyampaian yang baik dapat mengurangkan kekeliruan dan membantu murid menguasai sesuatu konsep dengan lebih cepat. Kepentingan yang kedua ialah pengucapan awam dapat meningkatkan keyakinan dan imej profesional seorang guru. Seorang guru yang bercakap dengan yakin, tersusun dan mampu mengawal kelas dengan baik akan lebih mudah mendapat kepercayaan daripada murid-murid. Murid juga akan lebih menghormati guru dan lebih berminat untuk mendengar
apabila guru menunjukkan keyakinan terhadap perkara yang akan disampaikan. Selain itu, kemahiran pengucapan awam juga penting dalam membina hubungan yang baik antara guru dan murid. Komunikasi yang baik dapat mewujudkan suasana pelajaran yang positif, kondusif dan produktif. Murid akan berasa lebih selesa untuk bertanya soalan tanpa malu, berkongsi pendapat dan melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Sebagai contoh, seorang guru yang sentiasa menggunakan bahasa yang positif dan memberi galakan kepada murid agar dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Ciri pertama bagi pengucapan awam yang berkesan ialah penyampaian yang jelas dan sistematik. Sebagai seorang guru, sebelum menyampaikan sesuatu perkara, guru perlu membuat persediaan terlebih dahulu supaya penyampaian tidak bercelaru dan tidak teratur. Penyampaian yang baik biasanya mempunyai susunan yang teratur, bermula daripada pengenalan, diikuti dengan isi utama dan diakhiri dengan kesimpulan macam biasa. Melalui susunan sistematik ini, murid dapat mengikuti penerangan guru dengan lebih mudah kerana mereka tahu perkara yang sedang mereka pelajari. Selain itu, guru juga perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap pemahaman murid. Guru perlu mengelakkan penggunaan ayat yang terlalu sukar atau istilah yang tidak difahami tanpa memberikan penerangan. Contohnya, ketika mengajar murid sekolah rendah tentang konsep pecahan dalam matematik, guru tidak boleh hanya memberikan definisi sahaja. Guru perlu menerangkan menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan murid seperti membahagikan kek atau makanan kepada beberapa bahagian. Hal ini menunjukkan bahawa penyampaian yang jelas bukan sahaja bergantung kepada apa yang disampaikan, tetapi sebagaimana sesuatu perkara itu diterangkan kepada pendengar, iaitu murid-murid kita lah. Ciri kedua ialah keyakinan diri. Keyakinan merupakan elemen yang sangat penting dalam pengucapan awam kerana ia mempengaruhi cara pendengar menerima sesuatu penyampaian. Bagi seorang guru, keyakinan diri dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih lancar dan meyakinkan. Guru yang yakin biasanya bukan bermaksud guru perlu bercakap dengan terlalu kuat atau mendominasi keadaan. Sebaliknya, keyakinan bermaksud guru mampu menyampaikan sesuatu dengan tenang, terkawal dan menunjukkan penguasaan terhadap perkara yang diajar. Sebagai contoh, apabila guru mengajar sesuatu topik yang penting, guru perlu menunjukkan kesungguhan dan keyakinan supaya murid turut yakin bahawa perkara tersebut penting untuk dipelajari. Ciri seterusnya ialah penggunaan bahasa dan nada suara yang berkesan. Dalam pengucapan awam, bahasa merupakan alat utama yang digunakan untuk menyampaikan mesej. Oleh itu, seorang guru perlu lebih bijak memilih perkataan yang sesuai supaya penyampaian mudah diterima oleh murid. Guru juga perlu menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan tidak menyinggung perasaan murid. Selain bahasa, aspek nada suara juga memainkan peranan yang besar. Nada suara yang baik dapat membantu menarik perhatian murid dan menjadikan penyampaian lebih hidup. Sebagai contoh, ketika menerangkan sesuatu fakta yang penting, guru boleh meninggikan sedikit tekanan suara bagi menunjukkan perkara tersebut perlu diberi perhatian.
Ketika memberikan motivasi pula, guru boleh menggunakan nada yang lebih bersemangat supaya murid berasa terdorong untuk berusaha. Penggunaan nada suara yang pelbagai dapat mengelakkan penyampaian menjadi membosankan dan membantu murid kekal fokus sepanjang proses pembelajaran. Ciri keempat pula, pengucapan awam yang berkesan ialah kebolehan untuk berinteraksi dengan khalayak ramai. Dalam konteks seorang guru, pengucapan awam bukanlah sekadar guru bercakap dan murid hanya mendengar. Sebaliknya, proses komunikasi yang baik perlu berlaku secara dua hala supaya murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran kita. Seorang guru perlu memastikan murid bukan sahaja menerima maklumat, tetapi juga memahami dan memberi respon terhadap perkara yang akan disampaikan. Antara cara yang boleh dilakukan oleh guru ialah dengan mengemukakan soalan dengan murid, mengadakan perbincangan, meminta pendapat atau menjalankan aktiviti yang melibatkan penyertaan murid. Maksudnya kita bagi seluruh murid terlibat dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu menggunakan bahasa badan yang sesuai seperti membuat kontak mata, menunjukkan ekspresi muka yang bersesuaian dan bergerak di dalam kelas untuk mendekati murid. Guru boleh bertanya kepada murid, adakah kamu faham dengan penerangan tadi? Atau memberikan soalan ringkas. Melalui cara ini, guru dapat mengetahui tahap pemahaman murid dan mengenal pasti sama ada penerangan tambahan diperlukan ataupun tidak. Sebab tu bertanya soalan kepada murid itu penting ya untuk lihat bahawa murid itu faham ataupun tidak. Selain itu, interaksi yang baik juga dapat menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik kerana murid merasa mereka dihargai dan diberi peluang untuk menyuarakan pendapat. Ciri kelima pula ialah penggunaan bahan sokongan semasa melakukan pengucapan awam. Pada masa kini, penggunaan bahan sokongan amat membantu dalam meningkatkan keberkesanan sesuatu penyampaian. Bagi seorang guru, bahan sokongan seperti slide pembentangan, gambar, video, carta, peta atau teknologi digital yang boleh digunakan untuk menjadikan proses pengajaran lebih menarik dan mudah difahami. Hal ini kerana tidak semua maklumat dapat diterangkan dengan baik hanya melalui percakapan. Ada sesetengah konsep yang lebih mudah difahami apabila murid dapat melihat contoh secara visual. Sebagai contoh, dalam pelajaran sains, guru boleh menggunakan video atau animasi untuk menerangkan proses yang berlaku dalam sesuatu sistem badan manusia. Melalui paparan tersebut, murid akan lebih mudah membayangkan dan memahami perkara yang dipelajari. Sebab setiap murid lain-lain cara untuk mengajar. Jadinya kita kena menggunakan pelbagai cara pembelajaran untuk memupuk murid agar faham sesuatu topik di dalam kelas. Walau bagaimanapun, guru perlu bijak menggunakan bahan sokongan. Bahan tersebut sepatutnya membantu penyampaian dan bukannya mengambil alih peranan guru. Jadinya kalau kita ingin menggunakan pembelajaran secara digital, jangan berlebih-lebihan lah. Kerana ia boleh memberikan kesan terhadap peranan sebenar seorang guru. Jadinya, guru masih perlu menerangkan,
menghuraikan dan berinteraksi dengan murid supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna. Okey, sebagai rumusan, dapat dilihat bahawa kemahiran pengucapan awam merupakan satu kemahiran yang sangat penting bagi seorang guru. Guru bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga perlu memastikan ilmu tersebut dapat diterima dan difahami oleh murid. Melalui pengucapan awam yang berkesan, guru dapat mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik serta mencapai objektif yang telah ditetapkan. Antara ciri utama pengucapan awam yang perlu dimiliki oleh seorang guru ialah penyampaian jelas dan sistematik, keyakinan diri, penggunaan bahasa serta nada suara yang bersesuaian, kebolehan berinteraksi dengan khalayak dan penggunaan bahan sokongan yang berkesan. Kesemua ciri ini saling berkaitan dalam membantu seseorang guru menjadi penyampai ilmu yang lebih baik. Sebagai seorang pendidik, penguasaan kemahiran pengucapan awam perlu sentiasa dipertingkatkan kerana kemahiran komunikasi yang baik mampu memberikan kesan yang besar terhadap perkembangan dan kejayaan murid. Jadi oleh itu, sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, saya ingin menegaskan bahawa pengucapan awam bukan sekadar kemahiran bercakap di hadapan orang, tetapi merupakan satu proses menyampaikan mesej dengan cara yang mampu mempengaruhi, menarik perhatian dan memberi kefahaman kepada pendengar. Bagi seorang guru, kemahiran ini sangat penting kerana guru merupakan individu yang menjadi contoh kepada murid dari segi cara berkomunikasi dan menyampaikan satu perkara. Oleh itu, kita kena menunjukkan sikap guru yang lebih baik agar dapat mempengaruhi murid menjadi seorang yang lebih baik di masa depan. Sebab itu, peranan guru ini penting kepada murid. Seorang guru yang mempunyai kemahiran pengucapan awam yang baik mampu menjadikan pembelajaran lebih berkesan, mewujudkan hubungan yang positif dengan murid serta membina suasana kelas yang lebih kondusif. Oleh itu, setiap guru perlu sentiasa memperbaiki dan mengembangkan kemahiran pengucapan awam agar dapat menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pendidik dengan lebih profesional dan berkesan. Sekian saja pembentangan saya berkaitan ciri-ciri pengucapan awam yang berkesan sebagai seorang guru. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.